Assalamualaikum and good morning guys. So hari ni aku hantar servis motor dekat Air Force Workshop. Okay, biasa dekat Selangor ni LMK Motorbike Sedia Berhad. So macam video lepas kita dah review motor Island 150. So hari ni kita nak walk around sikit lah. Ini dia punya adik. Okay, dia beli motor NX 150S. Man of capture, riding of life. Motor ni enjin sama je dengan Island. Cuma dari segi design tu ada beza sikit lah. Okay, design tu ada beza sikit. Kalau Island tu dia flatboard, kalau yang NX 150S ni dia ada tangki tengah ya. Okay, tangki tengah. Dia lebih kepada jarak jauh lah. Seats tadi kalau korang tengok daripada jauh, okay, kalau tengok daripada jauh korang rasa korang tahu pun macam motor apa. Sebiji macam motor tu lah, satu lagi tu. Okay, tapi yang ni murah sikit. Okay, design memang cun. Okay lah, motor dia macam motor satu juga. Kalau depan ni mungkin dia lain sikit lah. Depan ni mungkin dia nampak lain sikit. Tapi body dengan lampu belakang dia ni memang macam motor satu lagi tu. Ya, itulah. Okay, untuk enjin motor ni bersasaran 149cc. Okay, single piston, single overhead cam, 4 valve lah. Okay, dalam video ni kita tak nak cerita pasal dia punya power, dia punya kemampuan. Hari ni basically kita cerita pasal design, first impression, apa yang kita boleh nampak motor ni memang cun. Okay, kalau tengok kat sini dia punya killer kan, start dari depan. Okay, kalau tengok dari sini dia punya lampu dia pakai projector light dan 4 light dalam. Okay, dah percaya ni 2 rendah dengan 2 tinggi dia. Okay, ini DRL. Okay, ini DRL pandang je, nice, cantik. Okay, kalau bawah ni kita boleh nampak okay, dia punya disc dengan dia punya brake lah. Dan ada sistem ABS. Okay, saiz tayar depan 130/60 13 inci rim. Okay, di sana macam nampak dengan husky sebelah dia ni. Okay, yang ni boleh start ke kanan. Ini dia punya chassis tu. Nice. Okay, macam saya cakap tadi, yang ni DRL dia. Yang ni bukan DRL tau. Okay, yang ni signal. Okay, itulah kita bagi signal. Okay, di bawah. Okay. Dah kiri. Ini lampu belakang dia. Betul, lampu belakang dia memang sedikit lawa. Tapi nampak macam tahan. Okay, korang naik. Kita okay, so okay, kalau ni tempat pihak kaki dia tak selesa. Okay, pandangan daripada sang motor. Okay, cerita apa yang ada dekat handle lah. Okay, handle kalau dekat sini start daripada belah kiri kita ada lampu tinggi, lampu rendah, kita ada hazard light. Okay, hazard light.
Yang ni kita ada signal kiri kanan. Okay. Yang ni horn. Okay. Dan disertakan juga dengan fast light. Okay. Untuk yang belah kanan pula. Okay. Belah kanan dia disertakan dengan idling stopnya. Yang ni idling stop. So kalau kita tekan ke atas, so dia akan on idling stop. Dan bawah ni dia ada TCS. Okay, TCS dia boleh on off lah. Okay. Dekat meter dia. Okay, ni meter dia. Meter dia, kita tengok belah kiri dia ada, belah kiri atas tu dia ada fuel. Di bawah tu dia ada temperature. Tengah ni dia punya RPM lah. Okay. Bawah belah kanan tu odometer dia. Jam. Odometer. Dia odometer pula. Speedometer. Belah atas tu dia ada DRL. Ada lampu DRL. Apa namanya dia? Nice. So yang ni TCS tadi. Okay. Kalau dia on tu, dia ada kejap on. Kalau dia tekan, dia berkelip lah. Itu maksudnya aku tak pasti mana satu berkelip tu on ke, ataupun kalau dia steady tu on. Okay. Check engine, ABS. Okay, ABS. Seat lah. Seat dia, aku dua cakap selesa dengan dia punya backlash tu. Backlash ni memang hip support memang bagus lah. Tapi untuk ketinggian aku 170, okey lah, cuma kaki bengkok sikit. Kalau Naga atau Lurus, kalau adik dia pula ni yang macam video lepas, dia macam bengkok sikit. Tapi aku rasa dia punya daripada seat ke kaki tu, aku rasa sama je antara Highland dengan NSX, sebab dia platform tu pun sama je sebenarnya. Okay, ni dia punya radiator, engine di dalam tu. Okay, kalau yang ni dia pakai twin absorber kiri dan kanan. Okay, tayar belakang kita pakai saya berapa lah, saya belakang pun sama juga, 130 60 13, depan belakang 13 inci. Okay, exhaust dia, radiator dia nampak besar lah nak banding dengan Naga. Should be okay lah, sebab Naga tu selalu juga kering coolant tau. Yang ni kemungkinan bawah suhu okay. Ini lampu belakang lagi. Ini patch dia, memang nice lah. Ini nak base pinggul je. Okay. Yang seat belakang ni tak panjang, tak lepas, sedap lah, empuk lah. Okay, sekarang ni kita try tengok dia punya seat. So, kita buka je. Seat under compartment. Seat under seat compartment. Okay. Dia ni pasal bateri. Sini bateri. Sini dia punya ruang compartment lah. Nice lah, agak besar je, walaupun tak sebesar Naga punya. Tapi aku rasa untuk helmet helmet open face mat, tapi yang kecil lah, jangan yang besar-besar yang ada tajam masa hero belakang lah, tak mat. Tapi kalau yang biasa punya helmet open face buat. Okay. Yang ni nak letak ayam 6 ekor tempat 6-7 ekor. Okay. Yang ni dia ada manual dia, manual book yang korang dapat juga ni tools. Aku beli tak dapat untuk Naga. Okay. Boleh lah. Okay, kalau nak bandingkan dengan, kalau kita banding yang adik dia ni, aku rasa yang ni besar lagi kot. Ya, besar lagi.
Dia punya komitmen. Adik masa satu abang. Ni abang, ni adik. Okay. Okay, bila beli motor ni, korang akan disediakan sendiri lah. Okay, dengan disediakan dia punya carrier ataupun monorack. Tapi monorack ni nak skru macam ni. Boleh tak? Okay, tapi okey lah ni. Boleh. Jadi korang pajak dulu kan sikit boleh. Okay, ni dia punya ruang kompartmen kiri dan kanan. Okay, cara nak buka dia, korang kena tekan kat area sini. Kalau tekan sini, tak jadi. Kena tekan area sini dan buka. Okay. Okay, keluasan dia tu boleh lah masuk satu tempat tangan sampai pun ada satu tangan. Yang ni kalau korang letak phone boleh ni, letak phone semua luas. Okay, tapi luar ke atas. So maksudnya kalau dia bukan ke dalam tak adalah dalam mana. Sampai ni je. Tapi dia kalau yang dia ke atas. So barang-barang ni space boleh lah ni. Okay. Ini juga kat sini. Terus ni utama. Dan semua beza je. Tak tahu. Sekejap Kalau kat sini kau dia ada. Okay, ini cara nak buka punya tank. Kau kena tekan. Okay, tekan dan pusing ke kanan. Kalau korang just tekan tapi tak tekan dan pusing, just pusing saja, dia just on motor. Okay, dia on motor. Tapi kalau korang nak buka tangki, korang akan tekan dan pusing, baru dia akan terbuka lah. Okay, so ini dia punya killer feature. Okay, mana tangki 15 liter. Okay, sama dengan Husky 15 liter ada kat bawah ni. Okay, ini kalau 150cc, 149cc, 15 liter. Boleh 400 lebih kilometer pun boleh ni. Yang naga aku pun 7 liter pun boleh pergi 270. Kalau double maksudnya jangan kata 400, 500 boleh ni. Okay, ni sekali tunjuk. Okay, tekan pusing tak jadi. Dia akan tekan, jangan lepas dan pusing. Korang buka. Okay, untuk kunci ni, kalau korang punya motor habis bateri ataupun remote yang ni tak function, tak detect, so korang boleh just tarik je ke bawah dan masukkan kunci kat sini. Yang penting korang tarik kat kunci fizikal yang ada dalam. Okay, kunci fizikal korang tarik dan tutup kat sini. Okay guys, sampai situ dulu video untuk kali ni. Aku sekarang berada di Kuala Terengganu. Daripada Sungai Besi terus shoot di Kuala Terengganu. Panat pun. So untuk video kali ni aku minta maaf lah sebab audio agak tak berapa nak stabil. Dan gambar pun tak berapa nak clear. Untuk yang gelap-gelap lah. So jadi untuk siapa-siapa yang berminat untuk survey motor ataupun nak pergi tengok motor. Okay, boleh decide beli atau tak kemudian. Boleh pergi ke RMK Motorbike Sdn Bhd dekat Sungai Besi. Dia ada 3 lokasi okay. Cuma yang betul-betul smart shop dekat bahagian atas tu lah, yang dekat dengan quarters polis dekat sebelah pada Sop Meletup. Okay, aku just cakap ini, aku tak ada apa-apa agreement dengan diorang. So ini based of punya experience. So kalau korang tak nak semak-semak sangat, nak santai-santai tengok motor, boleh pergi sana lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum.